Lawatan negara Presiden China Xi Jinping ke Malaysia bakal memperkukuh hubungan perdagangan dua hala antara kedua-dua negara. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata lawatan itu telah lama dirancang. Tahun ini Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. Banyak rangka kerja yang perlu kita uruskan, terutamanya bilateral Malaysia-China dan juga ASEAN-China. Itu sebabnya pada penghujung bulan Mei ini ASEAN akan ada kita punya summit dengan GCC. Dalam masa yang sama, kita akan adakan ASEAN GCC plus China, ya, untuk kita pastikan supaya hubungan dagang. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kementerian Luar dan Parlimen Rembau di Kampung Tanjung Rantau Negeri Sembilan semalam. Media sebelum ini melaporkan Malaysia akan menerima lawatan negara Xi Jinping yang dijadual bermula 15 hingga 17 April ini. Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Fahmi Fazil berkata, lawatan negara itu bukan sahaja dinanti-nantikan, malah mencerminkan hubungan perdagangan yang lebih baik antara Kuala Lumpur, Beijing.